Kalau kau lelaki, kau kena dengar video ni sampai habis. Kalau kau nak tenang dalam hidup dan bahagia dalam relationship kau, kau kena belajar satu benda ni. Belajar untuk terima walaupun dibenci orang. Belajar untuk tidak kisah walaupun dibenci orang. Jangan jadi lelaki yang hidupnya cuma untuk memuaskan orang lain. Kau mau jadi baik, tapi jangan sampai kau hilang prinsip. Kau nak jadi lelaki sempurna, itu tidak semestinya kau kena korbankan tulang belakang kau. Kau takut dibenci, kau takut tiada orang yang suka kau. Itu adalah ciri-ciri seorang lelaki yang insecure. Hidup ni, kita tak perlu terlampau nice. Ada masa, kita kena tegakkan prinsip kita. Ingat, lelaki baik ni, dia tidak semestinya kena jadi Mr. Nice Guy ataupun terlalu baik. Dia berani cakap tidak walaupun orang lain tidak bersetuju. Dia tidak takut dibenci asalkan dia tidak korbankan maruah dia sebagai seorang lelaki. Kalau kau masih hidup, nakkan semua orang sukakan kau. Kau adalah lelaki yang cukup lembek. Sebab lelaki yang hebat adalah lelaki yang tahu pendirian dia.